Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firman, wartawan daripada SKAJ TV, melaporkan daripada Studio TV Sekolah Kebangsaan Asam Jawa. Hari ini telah berlangsung majlis jamuan Hari Raya bagi murid tahap 1 yang penuh meriah dan ceria. Seawal pagi lagi, murid-murid tahap 1 telah berkumpul di Dewan TS25 dengan wajah yang ceria dan penuh semangat. Majlis ini diadakan bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara murid dan guru, memupuk semangat perpaduan dan juga kerjasama, memberi peluang kepada murid merasai kemeriahan sambutan Hari Raya di sekolah. Pelbagai juadah menarik telah disediakan seperti kuih raya, nasi dan minuman yang menyelerakan murid-murid menikmati hidangan bersama masyarakat dalam suasana yang berharmoni. Apa yang lebih menarik, semua murid hadir dengan berpakaian baju raya yang cantik dan berwarna. Guru-guru juga tidak ketinggalan menggunakan pakaian tradisional yang segar dan anggun. Suasana di Dewan dipenuhi dengan gelak, ketawa dan kegembiraan. Murid dan guru turut mengambil peluang untuk bergambar sebagai kenangan indah. Jelas sekali majlis jamuan hari raya ini berjaya mencapai objektifnya dalam mewujudkan suasana yang ceria dan penuh kasih sayang dalam kalangan warga sekolah kebangsaan Asam Jawa. Sekian laporan daripada saya, Muhammad Adi Firman, wartawan untuk SKAJ TV. Terima kasih dan selamat Hari Raya.